Hantu Menyamar Jadi Kawan oleh Nurmiati Mia. Assalamualaikum. Hai, nama aku Mia. Zaman belajar dekat kolej dulu memang banyak kenangan. Tapi ada satu kisah seram yang sampai sekarang masih lagi aku ingat. Kejadian ni berlaku pada satu Jumaat petang. Masa tu aku baru balik dari kelas lebih kurang 6.30 petang. Jadi bila aku sampai ke asrama dengan kawan-kawan rumah sewa aku, Era, Kak Lin dan Kecik, jam dah menunjukkan hampir pukul 7 malam. Suasana dah mula meremang sebab dah nak masuk waktu maghrib. Lepas selesai, kami pun mandi dan bersiap seperti biasa. Masa tengah lepak berborak sementara tunggu azan, Era tiba-tiba tegur yang tong sampah dah penuh. Memandangkan jadual hari tu memang giliran aku dengan Kak Lin untuk membuang sampah, aku pun bersiap nak pergi buang. Aku masuk ke bilik sekejap sambil tunggu Kak Lin bersiap. Pintu bilik senaja aku biarkan terbuka luas supaya senang kalau nampak dia dah keluar. Mata aku memang melekat pada telefon, tapi ekor mata aku masih peka dengan keadaan sekeliling. Tiba-tiba, sekilas pandang, aku nampak kelibet Kak Lin keluar dari bilik sambil menggenggam plastik sampah. Tanpa bercakap apa-apa pun, dia terus berjalan laju menuju ke pintu utama. Aku pun cepat-cepat keluar bilik nak kejar dia. Aku kata, "Kak Lin, tunggu kejap." Pelik, dia langsung tak menyahut. Dia tak toleh kiri atau kanan. Jalan dia tegak semacam kaku macam robot. Dia terus melangkah keluar dari rumah tanpa pedulikan aku yang terpinga-pinga. Aku kejar sampai keluar rumah. Masa itulah langkah dia terhenti. Perlahan-lahan, Kak Lin memusingkan badannya menghadap aku. Wajah dia pucat lesi tak berdarah dan mata dia terbeliak besar merenung tepat ke arah aku. Itu bukan muka Kak Lin. Wajah tu kosong dan menakutkan. Aku menjerit sekuat hati memanggil kawan-kawan yang lain. Dalam keadaan menggigil, tiba-tiba pintu rumah terbuka luas. "Kenapa Mia?" Alangkah terkejutnya aku bila nampak Kak Lin, Era dan Kecik bergegas keluar dari dalam rumah dengan keadaan cemas. Aku pandang Kak Lin yang sebenar di depan pintu. Kemudian aku toleh kembali ke tempat lembaga tadi berdiri. Rupa-rupanya, sosok aku yang aku kejar sampai keluar tadi bukanlah Kak Lin. Sebaliknya, benda lain yang menyerupai dia. Sejak hari itu, aku dah tak berani nak pandang ringan kalau nampak kawan lalu tanpa bertegur sapa. Kisah seterusnya, Fakulti Ekonomi oleh Zulhusni. Assalamualaikum Ikram dan pendengar setia Kupi-Kupi Go. Nama aku Muhammad. Kisah yang ingin aku kongsikan ni berlaku semester lepas di salah sebuah universiti terbaik di Malaysia. Cerita ni bermula dengan pendaftaran subjek. Sebagai pelajar Fakulti Seni Bina Landscape, aku diwajibkan mengambil subjek ekonomi. Nasib tidak menyebelahi aku tak dapat kelas di fakulti sendiri. Sebaliknya, terpaksa ke Fakulti Ekonomi. Semasa mendaftar, aku perasan sesuatu yang ganjil. Kumpulan kuliah 9. Hanya ada 10 orang pelajar. Antara yang mendaftar adalah 3 rakan sejurusan aku, Sofia, Rebecca dan Hana. Memandangkan kelas tu bermula lewat pukul 7 petang, aku mengajak mereka menaiki kereta bersama-sama. Dipendekkan cerita, tibalah untuk kami masuk ke kelas ekonomi tu. Sekitar pukul 6 petang, kami berempat terus bertolak. Niat mahu sampai awal untuk mencari parking di lokasi bilik kuliah. Setibanya kami di perkarangan Fakulti Ekonomi, suasana terasa pelik. Sunyi sepi, tiada satu pun kenderaan di situ. Tiada pelajar, tiada pensyarah, malah staf pun tak kelihatan. Terdetik di hati aku, baru pukul 6 petang. Takkanlah fakulti dah tiada orang. Kami abaikan perasaan tu dan meletakkan kereta betul-betul di hadapan pintu gerbang yang bertulis "Selamat datang ke Fakulti Ekonomi". Kami berjalan masuk mencari bilik kuliah 2. Bila kami jumpa, Sofia terus menekan suis lampu. Lampu yang menyala hanyalah di sebelah kanan kelas tempat kami duduk. Sebelah kiri kelas gelap gelita, mungkin lampu di situ rosak. Sebelum duduk, Rebecca meletakkan telefon bimbitnya di rak buku di hadapan kelas untuk merakam sesi pembelajaran. Itu memang tabiat dia untuk rujukan ulang kaji nanti. Tepat pukul 6.30 petang,
6 orang pelajar lain masuk. Apa yang aneh? Mereka berjalan serentak, sama rentak, kaku seperti askar berkawat tanpa menoleh ke arah kami. Keenam-enam mereka terus duduk di bahagian kiri kelas yang gelap tu dan mereka hanya menunduk diam. Sofia yang ramah cuba menegur. Katanya, korang dari mana? Serentak, keenam-enam kepala diorang berpaling memandang Sofia dengan renungan kosong. Tersentak kami dibuatnya. Aku berbisik kepada Sofia. Biarlah, mungkin diorang penat. Tidak beberapa lama kemudian, jam menunjukkan pukul 7 malam. Bunyi tumit kasut tinggi bergema di koridor sunyi. Seorang wanita melangkah masuk. Dia memperkenalkan diri. Katanya, "Hai, nama saya Dr. Sarah." Dr. Sarah tersenyum, tapi senyumannya terlalu lebar dan matanya terbeliak besar merenung kami berempat. Selepas kami memperkenalkan diri, Dr. Sarah pula yang memperkenalkan 6 pelajar misteri di bahagian gelap tu. Kenapa bukan mereka sendiri yang bercakap? Malam tu, Dr. Sarah tidak mengajar silibus. Dia sekadar bercerita tentang sejarah fakulti, siapa dekan pertama, pelajar cemerlang pertama dan kisah-kisah lama fakulti. Dan di sinilah segalanya terbongkar. Semasa Dr. Sarah sedang rancak bercerita, mata Rebecca terpaku pada skrin telefon di rak hadapan. Mukanya berubah pucat. Dia mencuit Hana. Hana mencuit Sofia dan Sofia menyuruh aku melihat skrin tu. Masa inilah jantung aku berdegup dengan kencang. Dalam paparan skrin tu hanya ada kami berempat. Aku ulang, hanya kami 4 orang sahaja. Dr. Sarah tiada di depan. 6 pelajar di kerusi gelap tu juga tiada. Kelas tu kosong di dalam rakaman tu. Tiba-tiba, kami terdengar bunyi hembusan nafas kasar di sebelah kiri. Kami menoleh perlahan-lahan. Dr. Sarah dan ke-6 pelajar tu sedang merenung tepat ke arah kami. Senyuman mereka lebar sehingga ke telinga. Dr. Sarah bersuara, nadanya lain dari tadi. Katanya, "Dah tahu kah?" Tanpa berfikir panjang, kami lari lintang pukang meninggalkan kelas tu, memecut kereta keluar dari fakulti yang berpuaka tu. Keesokannya, kami terus berjumpa dekan fakulti untuk memohon tukar kumpulan. Tapi jawapan dekan membuatkan Rebecca dan Hana menangis ketakutan. Kata dekan dengan wajah yang serius, "Mana ada kumpulan kuliah 9 di Fakulti Ekonomi? Subjek ni cuma ada sampai 8 kumpulan je dan tiada pensyarah bernama Dr. Sarah di sini." Rupa-rupanya nama kami langsung tiada di dalam sistem untuk kelas tu. Kami akhirnya dipindahkan ke kumpulan kuliah yang betul-betul kelas. Sampai ke hari ini, aku dan rakan-rakan masih tertanya-tanya kelas siapa yang kami hadiri malam tu dan diorang tu siapa pula. Sekian, itu sahaja kisah misteri aku. Terima kasih. Kisah seterusnya, Siapa Joe? Oleh Hibino 46. Nama aku Ashraf. Aku merupakan seorang pelajar di salah sebuah kolej di Kuala Lumpur. Tak perlulah aku sebut nama kolejnya. Kisah ini bermula apabila aku ditempatkan di sebuah bilik asrama bersama seorang lagi pelajar bernama Zen. Susun atur bilik kami ringkas. Ada 2 katil, satu di kanan, satu di kiri. Tapi ada sesuatu yang tak kena. Sebaik sahaja aku melangkah masuk, bilik tu terasa sejuk semacam. Padahal asrama tu mana ada aircon. Lebih pelik lagi, di dalam dom kami terdapat satu pintu bilik lain yang dikunci rapat menggunakan rantai besi, seolah-olah menghalang sesiapa dari membukanya. Kami pernah bertanya kepada kaki tangan asrama, tapi mereka cuma menasihatkan, jangan buka bilik tu. Tiada alasan, tiada penjelasan. Malam tu, aku dan Zen study seperti biasa. Biasalah budak college. Sedang kami fokus menelaah, tiba-tiba pintu bilik berantai besi itu bergegar sedikit. Bunyinya perlahan tapi cukup jelas dalam kesunyian malam. Aku tersentak. Zen terus bersuara. Katanya, jangan tegur. Aku hanya mengangguk, cuba buat tak tahu dan teruskan belajar. Walaupun aku dah mula tak sedap hati. Keesokan paginya, Zen memberitahu aku satu berita yang buruk. Katanya, hari ni aku kena balik kampung. Mak aku sakit. Kau tidur seorang lah malam ni ya.
Aku iakan sahaja sebab nampak dia pun tergesa-gesa. Tak sempat menyempat, Zen terus gerak, main belah macam tu je tanpa bagi salam. Jahanam punya member. Lepas Zen pergi, aku pun bersiap ke kelas. Takut lambat pula. Nanti tak pasal-pasal bernanah telinga kena ceramah dengan lecturer. Habis sahaja kelas, aku terus balik ke asrama, mandi dan bersihkan diri. Selesai mandi, tiba-tiba pintu bilik diketuk 3 kali. Diikuti dengan suara, "Assalamualaikum." Suara seseorang memberi salam. Aku terus buka pintu dan jawab salam tu. Aku kata, "Waalaikumsalam." Di depan pintu berdiri seorang lelaki yang aku tak kenal. Aku kata, "Siapa ni?" Katanya, "Nama saya Joe." Jawabnya, "Saya pelajar kolej ni juga. Kaki tangan asrama suruh saya menumpang 1 malam sebab tak ada kosong di bilik lain." Aku pun walaupun keliru, tapi aku iakan sahaja. Aku benarkan dia masuk, memandangkan Zen pun tak ada malam ni. Cuma aku perasan satu benda. Kulit Johnny pucat sangat. Tapi aku malas nak fikir bukan-bukan. Selepas solat maghrib dan isya, aku terus masuk tidur. Sekitar pukul 11.30 malam, aku terjaga dalam keadaan mamai. Mata aku berat, tapi telinga aku menangkap bunyi tapak kaki dan suara nyaring yang tak jelas. Makin lama, makin kuat, sehinggalah suara tu menjerit, "Ini tempat aku. Berambus kau dari sini." Aku terkejut besar dan cuba buka mata. Alangkah ngerinya bila aku nampak Joe sedang terapung di udara. Matanya merah menyala sambil merenung aku. Dia menyergah aku, "Kau keluar dari tempat aku." Aku tersentak bangun, beristighfar panjang. Dada aku berombak kencang. Rupa-rupanya aku bermimpi. Aku toleh ke katil sebelah. Kelihatan Joe sedang tidur nyenyak, langsung tak bergerak. Hati aku sedikit lega. Tiba-tiba telefon bimbit aku berdering. "Zen," katanya. "Weh bro, aku on the way balik ni. Sorry ya kacau kau tidur," kata Zen di hujung talian. Aku pun masih lagi marah sebenarnya. Aku kata, "Kau tinggalkan aku sorang-sorang, tak bagi salam pula tu. Nasib baik Joe teman aku tidur." Bila aku kata macam tu, suasana di talian senyap seketika. Zen tanya, "Siapa Joe?" Aku kata, "Pelajar kolej ni lah. Dia bermalam sekejap sebab tak ada bilik kosong." Suara Zen bertukar menjadi nada ketakutan yang amat sangat. Katanya, "Bro, Joe yang kau sebut tu dah lama meninggal bro. Dia bunuh diri dalam satu bilik di dekat blok kita. Bilik yang berantai besi tu di situlah tempat dia bunuh diri." Sinilah aku mula berdebar. Perlahan-lahan aku toleh melihat ke katil sebelah. Katil tu kosong, Joe dah tak ada. Aku mula panik. Aku terus membaca ayat kursi dan 3 kul dengan lidah yang tergagap-gagap. Malam tu terasa sangat panjang. Kesan daripada gangguan tu bukan calang-calang. Aku demam selama 2 minggu. Paling mengerikan, aku muntah-muntah. Bukan muntah biasa, tapi aku memuntahkan benda hidup seperti cacing. Aku hanya sembuh selepas mak bawa berubat perubatan Islam. Selepas dia pulih, aku terus buat keputusan untuk berhenti daripada kolej tu serta-merta. Itu adalah pengalaman paling seram dan menghantui hidup aku sepanjang bergelar sebagai seorang pelajar. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang. Kenapa dia orang suruh jaga kawasan tebiar ni, walhal tempat ni memang sudah ada penjaga? Aku kalau lalu dekat bangunan kosong tu, mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami di aplikasi perkongsian interaktif. Ceritakan boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.